Tetapi setelah beberapa malam dia didatangi oleh mimpi yang sama saja, kawan aku ni dah mula rasa ragu. Dalam mimpi tu juga, orang tu ada maklumkan kalau dia tak percaya, cuba bagi ular sawa ni makan betih beras. Jadi pesan orang tua ni tadi, kalau ular tu makan, bermakna kawan aku ni memang kena lepaskan lah ular tu serta merta. Jadi hari tu kawan aku ni pun cubalah buat seperti apa yang disyorkan dalam mimpi dia tu. Ular ni memang sejak dia dikurung memang tak mengusik langsung makanan yang diberikan kepadanya. Jadi kawan aku ni cubalah buat seperti apa yang disyorkan dalam mimpi dia tu. Sebaik saja kawan aku tabur je betih beras ni dekat kandang ular tu, memang betul ular ni kutip dan makan satu persatu bertih beras yang diberikan ni. Setelah melihat kejadian itu, sahabat aku pun tanpa membuang masa melepaskan ular ini tadi. Sayup-sayup kelihatan ular ini masuk menuju ke dalam hutan. Tiba-tiba sahabat aku melihat seolah-olah kepulan putih seperti asap menjelma di sebalik ular yang menuju masuk ke dalam hutan. Perlahan-lahan asap putih ini membentuk menjadi seperti manusia, menampakkan seorang tua yang berpakaian serba putih. Orang tua ini sempat menoleh ke arah sahabatku, seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Perlahan-lahan orang tua ini menyusup masuk ke dalam hutan, serta-merta hilang begitu saja. Sahabat aku dan rakan-rakannya agak terpukul melihat kejadian ini dan merasa pelik. Tetapi itulah yang berlaku di hadapan mata mereka. Itu saja cerita untuk kali ini yang dapat aku kongsikan dengan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.